Access granted. Lembaga Zakat Negeri Kedah, which is located in a small state in Malaysia, still can inspire the world with a proper implementation of strategic planning. Initially, it was only a local duty. Now, Lembaga Zakat Negeri Kedah has become global reference. Ini adalah penganjuran kali keempat sejak daripada tahun 2019. Maknanya 2 tahun sekali kita anjurkan Kedah International Conference. Jadi Alhamdulillah tahun ini pernah dengan tahun melawat Kedah 2025. Kita memilih Langkawi sebagai destinasi untuk kita menyokong start kerajaan negeri menjayakan kempen tahun melawat Malaysia dengan kita bawa agak unik. Tahun ini adalah delegasi yang bercakap tentang kewangan sosial Islam. Dan tahun ini juga kita memberi peluang kepada penyelidik, pembentang mengambil peluang atas nama International Conference ini untuk mereka bentangkan penyelidikan mereka. Sebanyak 100 kertas kerja dibentangkan dan ada 3 panel session yang kita buat, satu dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Bagi saya ini juga satu platform penting kepada semua penyelidik boleh mengambil kesempatan membentangkan kertas kajian penyelidikan mereka dalam peringkat antarabangsa. Melihat agenda Lembaga Zakat Negeri Kedah menjadikan satu garis panduan untuk dunia Islam, khususnya menunjukkan kepimpinan negeri Kedah dalam menzahirkan pandangan alam yang baru bagi zakat untuk menghadapi masalah dunia dan keperluan manusia. AI itu mempunyai banyak manfaat. Kalau ini dikaji, dikemas, mudah-mudahan nanti menghasilkan keputusan-keputusan atau hasil-hasil yang bagus, akan menjadi inspirasi bagi perzakatan dunia. Jadi harapan kita penganjuran ini akan memberi impak yang besar. Pertama dari segi pelancongan, yang kedua dari segi akademik, yang ketiga dari segi sistem kewangan Islam. Banyak perkara-perkara baru hasil dapatan kajian-kajian ini dapat membantu kita, terutamanya di Lembaga Zakat Kedah, memastikan bagaimana industri ini perlu diperkukuh dengan penemuan-penemuan hasilan kajian baru untuk kita inovasikan sistem kewangan Islam di Malaysia dan insya-Allah antarabangsa. This year especially meaningful for us because 2025 has been officially declared as the year of Visit Kedah. In simple words, we are opening our doors wider and inviting the world to come and see Kedah, our culture, our history and the beauty of our land.